Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara dan kaedah untuk pelajar buat Bayesian Morphometry Analysis menggunakan GIS. Step pertama adalah pelajar perlu download dan juga unzip data daripada eLearn. So, pergi kepada eLearn dan data serta report boleh dimuat turun di dalam bahagian computer simulation. So, saya nak pelajar download ketiga-tiga file, computer simulation task, data dan juga tool. Okay. So, make sure ketiga-tiga file ini selesai dimuat turun. Okay, so selepas itu saya mohon pelajar untuk create satu file di dalam folder, pergi kepada new folder dan di sini boleh rename kepada Bayesian Morphometry. Okay, so apabila selesai sahaja ketiga-tiga file ini dimuat turun, dan saya mohon pelajar untuk copy dan paste ke semua file ni di dalam folder yang kita create sebentar tadi.